banyak sangat, ikan kita tak ada. Satu. Yang keduanya macam saya jaga ikan saya. Di mana saya tak ambil ikan orang. Sebab saya tak tahu dia bagi makan apa. Macam kalau ikan saya tahu bagi makan apa. Nanti kita cerita janji dengan orang nak masak ikan saya buka baju, tak ada masalah. Sekali kita ambil orang pun dia meletup. Oh, dia yang meletup tu dia bergantung pada makanan juga Makanan dia. Oh. Sebab tu saya cakap tadi, saya memang tak hantar borong lah. Sebab tentang makanan dia. Kita jamin dengan orang boleh buka baju, sekali meletup. Mampus kena marah dengan orang. Pagar. Okey, ada satu problem yang untuk grading setakat ni yang kalau usaha ikan yang dah besar tu memanglah dia ada sistem dia. Yang kecil-kecil ni, so dia kena ada, kalau boleh yang tapis tu yang menggunakan jaring, tapi jaring tu bukan yang besi ni, yang plastik. So dia tak luka, tak sangkut ikan ni. So dia tak ada masalah lain lah timbul. Jadi jaring tu setakat ni di sini susah nak dapat. So abang ni dia cari manual lah. So memang mencabar untuk untuk grading. Esok nak apa lah ni, nak jual dah. Alhamdulillah. Dia bela dalam paya kan, dalam kolam tanah tu lah. Dalam kolam tanah. Jadi bila kita cuba dalam plastik ni, dia agak berbeza lah. Beza mudah ke macam mana ke? Okey, daripada segi tangkap mudah tangkap dalam ni kan, sebab dalam kolam tanah ni kalau nak mudah kita kena pakai buat jaring. Tu ada yang tengok jaring. Buat sangkar. Macam ada yang dia orang kata keli sangkar tu, keli macam tu lah. Dia orang buat dalam paya sangkar. Ada setengah tu dia nak juga dalam paya tu, dia nak rasa lumpur tu. Dia rasa macam lumpur tu sedap rasa dia. Macam mana? Itu kalau yang lumpur tu biasanya tak ada jaring tu. Kalau ada jaring dia tak ada rasa lumpur. Tapi ada juga orang yang nak minat, yang ada nak rasa-rasa sikit lumpur tu. Kita rasa orang berbeza. Ya, betul. Biasa kalau yang lumpur tu dia orang tak isi jaring lah tu. Takut ikan tu hilang dalam tanah. Okey. Tabuknya. Okey. Maksudnya kalau kita guna kolam tanah, banyak juga isu dia nak harvest dia, nak tangkap dia, nak grading dia, lepas tu ada yang menyuruk dalam tanah tu. Jadi banyak lagi masalah dia. Ini pun ada pro and con dia lah. Biasalah tu. Paya ni pembesaran dia agak lebih cepat. Dalam paya, dalam tanah ni dalam kolam tanah. Sebab dia ada zat tanah tu. Oh, okey, betul. Dia ada lumut, dia ada mikro, dia ada tu dalam tu. Kadang-kadang 2 bulan setengah dah besar dah boleh jual. So yang apa ni, benih ni abang ambil yang berapa inci? Saya ambil mula asal daripada 2 inci setengah, 3 inci. Oh, tak banyak yang mati kalau besar itu. Itu masalah juga tu. Kalau yang daripada kecil tu memang masalah juga. Betul, sebab adalah yang review yang apa ni, yang contohnya macam dekat Kolam Cry kita tengok tu. So dia suggestkan yang besar sikit 4 inci, 5 inci. Jadi dia cepat harvest. Tapi dia mahal lah sikit kos dia. Mahal lah sikit kos dia. Saya ambil daripada 2 inci. 2 inci tu memang kecil lah tu. Dia tendensi untuk dia mati tu dia ada dalam 20%, lebih kurang lah 20%. Sama lah macam yang kita yang ada tu. Yang dah besar ni masalah mati tu kurang lah sikit. Okey, ini hasil keli yang dah besar sikit. Ini dah 5 kilo. 5 ekor sekilo. 5 ekor sekilo. Okey. 4 ekor sekilo. Ini masuk kolam ni untuk apa, bang?
Masuk dalam kolam ni untuk apa? Untuk jual je. Untuk jual. Ada juga permintaan untuk yang besar ni kan? Ada. Okey okey. Yang Right. besar. So ni berdiri yang besar dia dimakan. Kita tinggal terus masuk tong pagi-pagi, kita terus siap. Macam customer saya pun saya tak bagi dia ambil banyak. Oh, maksudnya supply tu siang sekali, siap. Saya siang sekali untuk dia orang. Dekat orang makan. Sebab saya fikir, saya makan. Nak ke tak nak saya makan. Sedangkan kalau kita pun nak makan yang sedap, kita kena jagalah. Kita kena jaga daripada awal lah. Memang kalau dekat Memang lah tu harga jatuh gila tau. Dekat mana? Dekat Jungkir 19. Oh, JK19. 19 itu dia pasal borong? Raya. Pasar Raya. Dia jatuh betul lah harga dia. Ada mati lagi ni. Yang paling sedih bila dah besar dia mati. Kita dah jaga dia 3 bulan mati. Memang sedih lah. Ini ada juga ikan keli dalam ni. Yang dia besar, nampaknya besar sikit ini. Sebab keli ni macam-macam. Ada yang minta yang kecil, ada yang minta yang tadi lah 7 ekor sekilo, 5 ekor sekilo. Ini talepia. Talepia ni okey, ni dalam tangki bulat macam ni. Okey, ini yang kolam special ni. Dia abang ni bela puyuh. Satu yang menarik juga, puyuh ni jarang juga orang buat. So dia buat puyuh. So nanti dia masak apa abang puyuh?